atas permintaan ramai cikgu, okey, saya buatkan satu video macam mana kita nak hantar tugasan ni kepada murid. Okey, ingat tak hari tu masa ladap kita dah buat slide, kita dah buat kuis, kan? Kita dah buat infografik. Jadi macam mana kita nak hantar ini kepada murid? Okey, jadi yang pertamanya klik pada new tab. Cikgu type classroom.google.com. Okey, classroom.google.com. Dan pastikan ini ialah cikgu punya ID lah. Okey. Kemudian cikgu pilih kelas. Okey, cikgu pilih kelas. Katakan saya pilih kelas 4 Sepaya ni. Kemudian klik pada classwork. Okey. Dan klik pada create. Okey. Dan cikgu pilih assignment. Okey, pilih assignment. Kemudian yang ini cikgu letaklah tajuk kepada notebook LM ataupun tajuk pada standard kandungan yang cikgu nak bagi tu. Okey. So katakan saya nak hantar pada murid tentang SQL statement. Ini adalah tajuk subjek saya lah. Alright. Lepas tu cikgu scroll down. Cikgu nampak tak sini ada Gemini notebook. Okay, so klik pada Gemini notebook. Klik pada select existing. Ni my notebook. Cikgu klik. Scroll down. Okay, klik yang ni. Bukan scroll down. Klik pada arrow down. Then cikgu nampak tak nama. Okay, nama yang ini. Pastikan apa yang cikgu letakkan nama di sini. So, ini saya letak ASK T341.7. So, saya klik pada ASK T341.7. Kemudian cikgu klik pada attach notebook. Okay, attach notebook. Dan dia akan buka lah yang cikgu nak attach tadi tu. Okay, dan cikgu boleh close yang ini. Kembali kepada classroom. Yang ini topik ni katakan kalau ada topik, cikgu letaklah topik. Topik ni macam dalam kelas tu ada subjek cikgu. So, ada subjek sains komputer cikgu Adila. So, saya klik ni lah. Kalau tak ada, cikgu boleh klik topik. Dan cikgu berikan nama. Okay, tag lah nama kat sini. Contoh kalau sejarah ke. Okay. Dan nanti cikgu boleh tekan assign. Okay, so bila cikgu tekan assign, cikgu boleh nampak lah dekat dekat classwork. Ni, ini ada sejarah ni. Okay, yang kita dah hantar tadi. Okay, itu ialah kita nak hantar melalui Google Classroom. Okay, now macam mana kita nak hantar kuis saja. Tapi melalui quizzes. Okay, kuis yang kita dah buat ni tadi, yang kita dah promptkan masa ladap hari tu, kan? Kita nak hantar kepada murid melalui quizzes. Okay, iaitu saya ajar. Okay, so yang pertama sekali, kita kena download. Okay, download. Cikgu klik dekat ruangan search ni. Boleh tak? Okay, kat ruangan search ni, cikgu klik. Cikgu cari quiz exporter ni for notebook LM. Okay, cikgu nampak tak sini ada Chrome Web Store kan? Okay, klik pada Chrome Web Store. Next, klik pada add to Chrome. Yang ini first time je. First time saja yang kita buat. Okay, lepas ni kalau kita nak guna lagi tak payah dah kita install. Okay, so klik pada add extension. Okay, dia akan download. Cikgu nampak tak kat sini sudah ada warna kuning di bahagian atas ni. Kemudian cikgu pilih pada yang simbol extension ni. Cikgu pinkan dia. Okay, cikgu pinkan dia macam ni. Okay, so ini maksud cikgu dah pin lah. Okay, cikgu dah pin. Kemudian kembali kepada Gemini notebook tadi. Daripada sini. Cikgu cikgu klik quiz cikgu tadi. Cikgu klik pada notebook LM quiz exporter. Right. Cikgu download as PDF. Okay, download as PDF. Okay, so dia dah download. Open.
Okay, open dulu. So, yang ini kita kena savekan dia sebagai PDF. Bila dia download tu, bila dia download tu, dia tak jadi PDF tau. Dia download tu, dia save sebagai ni, HTML. So, kita tak nak HTML ni. Kita tak nak HTML. Jadi, kita kena savekan dia as PDF. Cikgu klik je pada print worksheet. Tak apa. Tapi dekat sini, cikgu pilih ni, save as PDF. Alright. Dan cikgu terus je tekan save. Ni make sure save as PDF. Tekan save. Dan cikgu pilih lokasi. Let's say saya pilih dokumen ni. So, SQL quiz worksheet. Ni .pdf lah. Dan cikgu tekan save. Settle. Kemudian, cikgu buka satu lagi tab. Cikgu type situ Wayground. Dulu quizzes kan nama dia Wayground. Cikgu klik yang ini. Make sure cikgu login. Cikgu login guna cikgu punya G- ni. Email dia 5. Kemudian, bila dah login sebagai dengan akaun dia 5 tadi, klik create. Klik assessment. Dan klik device. Yang ni klik device. Dan pilih yang kita save sebagai PDF tadi. Yang ini tadi kan. Save sebagai PDF. Klik open. Alright. So, dia sedang masuk lah. Dia sedang masuk dekat dalam kita punya background. Dia sedang generate. Dan cikgu klik pada ni. Extract existing question. Dan yang ini cikgu pilih-pilih lah. Pilihlah Malay. Search Malay. Malay ke English ke. Ikutlah kepada cikgu punya bahasa. Yang ini cikgu boleh pilih. Bisa saya pilih pada 12 grade ataupun 12 grade lah. Dan klik pada create resource. Dan dah sedang masukkan dalam background. Cikgu almost done lah. Dah nak siap dah ni. Kemudian cikgu bagi pada murid. Dia dah siap nanti. Sekejap. Biar dia generate. Dah siap. Dah siap macam ni. Cikgu boleh semak lah. Soalan yang tik warna hijau ni maksudnya jawapan dia lah. So, cikgu tengok betul tak dia punya ejaan semua. Kalau dah tak ada pembetulan, cikgu klik pada publish. So, bila dah siap, bila dah settle macam ni, cikgu boleh klik pada assign. Assign. Kalau dalam kelas, cikgu nak buat secara terus, cikgu boleh klik pada start now lah. So, cikgu boleh start now ataupun assign. So, bila nak assign ni, assign. Lepas tu keluar macam ni. Kalau tak keluar macam ni, cikgu tekan je next. Apa button kat sini, cikgu tekan je next. Dan cikgu check bila cikgu nak assign pada murid. Cikgu boleh pilih lah. Pilih tarikh semua. Dan kalau cikgu dah rasa cikgu nak buat practice ke nak buat testing. Ini terpulang pada cikgu. Cikgu pilih lah. Dan cikgu boleh klik assign. Cikgu klik pada assign. Dan cikgu bolehlah bagi kepada murid link ni. Cikgu boleh copy dan cikgu boleh copy link quizzes dan juga dia punya code. Ataupun klik copy join link. Kalau nak assign dekat Google Classroom pun boleh. Cikgu boleh klik yang inilah. Alright. So, itu sajalah caranya cikgu. Semoga bermanfaat.